Tahun 1983, Ulu Baram, Sarawak. Janting, penebang kayu berusia 32 tahun, rasa tangan sejuk cengkam pergelangan kakinya tengah malam. Tapi dia tidur bersendirian di rumah papan syarikat bala. Janting terjaga, cuba lepaskan kaki. Cengkaman kuat luar biasa. Dia nampak jari hitam keluar dari celah lantai papan. Kuku panjang menusuk kulitnya. Bau tanah basah bercampur bangkai memenuhi bilik. Janting capai pelita minyak, nyalakan dengan tangan menggeletar. Nampak lengan tanpa badan, kulit berlumpur pekat dengan 5 jari berkuku tajam. Tarik kakinya ke celah lantai. Papan terbelah. Janting pegang tiang rumah, jerit panggil pekerja lain. Hutan sunyi tanpa sahutan. Kepala manusia muncul dari celah. Lelaki tua, wajah bersalut tanah, mata merah bercahaya, mulut terbuka luas. Janting kenal wajah itu. Lelaki tua kampung yang hilang lepas kejadian bantah projek balak. Dia bersuara, "Tanah menangis, kau dengar?" Tangan lepas, Janting terhempas ke belakang. Pagi itu, Mando jumpa Janting pingsan, kaki berdarah, cala 5 jari dalam. Kalau kaki ditarik tengah malam di hutan, jangan melawan, diam dan tunggu dilepaskan. Anda berani tidur sendirian di pondok balak?